kita serah pada pihak polis untuk jalankan siasatan. Kita akan memberi kerjasama. Kita akan transparan dalam soal ni, dan kita memang tidak kita tak kondon perkara-perkara seperti ini, dan kita hasil daripada itu kita akan lihat bagaimana kita akan pastikan semua perkara-perkara dan insiden seperti ini tidak berulang. Datuk Seri, untuk siasatan dalaman ada apa-apa update baru? Kita percaya bahawa adalah wajar untuk kita lakukan siasatan sehingga habis, maka barulah apa-apa maklumat kita akan beritahu. Kita tak beri sekerat-sekerat. Macam itu nanti akan timbul salah faham, keliru dan sebagainya. Datuk Seri, kenapa isu macam ni sering lagi berulang? Jangan dicantumkan antara yang berlaku di UPNM dengan yang ini. Yang ini adalah satu insiden yang jarang-jarang berlaku. Kita tak pernah dengar. Jadi atas sebab itulah kita nak kaji secara mendalam apa sebenarnya. Tak boleh nak kata ada dera sebagainya sebab tengah siasat. Okey. Jadi don't jump to conclusion. Mungkin Datuk Seri ada tindakan susulan ke untuk elakkan perkara macam ni? Tak, semua tu hasil apabila kita dah tahu apa, dan barulah kita boleh tu. Seperti yang saya kata, kita tidak kondon, kita tidak menerima dan tak boleh terima perkara seperti ini, dan kita akan pastikan melalui apa hasil yang kita dapati supaya kita nak elak ia daripada berulang. So maksudnya pihak ITM Ini insiden terpencil. Setiap tahun kita ada 5,000 rekrut. Setiap tahun kita ada 5,000 rekrut, dan ini adalah satu insiden terpencil. Datuk Seri, maksudnya ITM menunggu laporan siasatan daripada polis? Mestilah siasat dulu hal daripada polis. Tak bolehlah kalau nanti ATM siasat apa semua nanti mengganggu kerja-kerja polis.